Bayangkan kalau anda mula menyimpan 1 gram emas sejak daripada Januari tahun 2025. Hari ini anda akan ada sekitar 5 gram emas yang bernilai RM2,470 dalam simpanan. Tapi sebab rasa alah sikit sangat, nantilah. Akibatnya sampai sekarang kosong gram emas anda masih lagi tak mulakan simpanan. Tapi ramai yang lupa. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Sebenarnya, anda tak perlu kaya pun untuk beli emas. Tapi, anda perlu simpan emas untuk jadi lebih kaya. Bila kita dah konsisten menabung, kita bukan sahaja sekadar dapat menambahkan gram emas, tapi dapat puratakan kos harga belian emas kita. Bayar sikit-sikit setiap bulan, tapi bila dicampurkan semua, harga purata sebenarnya lebih rendah daripada harga semasa. Jom kita buat kira-kira. Sebagai contoh, bulan Januari harga RM409, Februari RM453, bulan Mac RM470, April RM510 dan Mei RM497. Jumlah keseluruhan RM2,339 untuk 5 gram. Jadi, kos puratanya adalah RM467.80 per gram. Sedangkan harga semasa hari ini adalah RM494 untuk 1 gram. Jadi, anda dah untung daripada segi purata belian tanpa perlu tega bila harga emas yang paling rendah. Kalau anda konsisten menabung mulai sekarang, turun naik harga itu sebenarnya bukannya perkara yang besar. Sebab dalam jangka masa yang panjang, harga emas ini naik secara purata 10% setiap tahun. Tapi, ini semua hanya menabung secara konsisten sahaja yang akan rasa hasilnya. Bukan sebab anda ada banyak duit, anda jadi konsisten. Tapi, sebab anda konsisten, anda akan ada lebih banyak duit. Kalau anda serius nak mulakan simpanan emas di PUBG Gold hari ini, boleh terus rujuk pin video tutorial di profil. InsyaAllah, saya bantu sebaiknya.